Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ni saya nak tunjuk update terkini kebun mini saya dah jadi hutan. Hutan. Bawa kereta. Nanti kita tengok hasilnya. Sekarang kebunnya dah semak. Ni pokok kelapa saya. Ni kelapa ni, oh ramainya yang geram. Buah dia, tengok buah ni. Buahnya buat orang geram. Rasanya ni kelapa pandan. Isi dia wangi. Tapi dalam dia kecil je. Dia kalau macam ni dah boleh ambil. Kalau dia macam ni, hijau-hijau macam ni, dia air dia tak sedap. Isi dia pun tak manis. Kalau dia dah macam ni, ada coklat-coklat macam ni, baru sedap. Kan? Macam ni tak sedap. Okey. Nanti kita tengok hasil kebun saya lepas di mesin. Alhamdulillah. Barulah nampak. Sekejap lagi. Ni pokok kari ni dah terpotong. Harap-harap hidup lah, jangan mati. Ni pokok naga. Dah terang balik, nanti kita boleh settlekan bagi cantik. Okay. Dah boleh kemas semula. Petai. Okay. Alhamdulillah. Ni dah boleh pong kata. Ni balik. Clear balik. Nyamuk banyak. Dah lepas terang, nyamuk banyak. Senang. Betul balik semua. Kemas balik. Nyamuk. Banyaknya nyamuk. Tebu pun dah tinggi. Pisang. Okey. Ni je update terbaru kebun saya. Panggil orang terangkan pakai mesin. Dah tak larat nak buat. Nanti suruh dia racun. Tu baru buat lagi. Bagi cantik lagi. Okey. Sekian saja. Jumpa di lain video. Bye. Tengok petang.